Akaun Emas Gap tuan-tuan merupakan satu akaun yang satu kemudahan yang Public Gold sediakan untuk kita menabung emas secara membeli gram by gram tuan-tuan. Contohnya tuan-tuan contohnya kita nak beli ataupun kita nak ada 5 dinar tuan-tuan. 5 dinar tuan-tuan harga dah sekitar RM10,000 tuan-tuan dan puan. Pastinya ramai ke ada 10,000 tuan-tuan dalam akaun? Pastinya tak ada tuan-tuan. Jadi untuk memastikan kita dapat 5 dinar tuan-tuan, sebenarnya kita boleh menabung sikit-sikit melalui akaun Emas Gap tuan-tuan. Melalui akaun Emas Gap ni kita boleh mengumpul gram by gram emas, dan gram emas yang terkumpul ni boleh kita withdraw dalam bentuk emas fizikal seperti ni. Siapa ada modal besar nak lock 5 dinar silakan. Tapi contohnya saya ada sekitar 100-200 je, boleh menabung setiap bulan, boleh menabung sikit-sikit dalam akaun Emas Gap tuan-tuan. Akaun Emas Gap ni tak ada komitmen bulanan tuan-tuan. Dia macam akaun bank, tak ada komitmen bulanan, tak ada dikatakan wajib setiap bulan kena menabung, tidak. Dia optional, nak menabung boleh, tak nak menabung pun boleh. Tetapi tuan-tuan, sekali tuan-tuan perempuan dah mula buka akaun Emas Gap, saya sarankan tuan-tuan menabung setiap bulan walaupun RM100 sebulan tuan, asalkan ada pertambahan sikit dalam akaun